Nama aku Irwan. Irwan Shah. Ketua pelajar sekolah ni. Orang selalu kata, aku ni pelajar contoh. Betul lah tu. Aku aktif bersukan, aku aktif dalam pembelajaran, aku aktif dalam semua bidang. Bagi aku, hidup sihat tu sangat penting. Sebab kalau badan sihat, otak kita pun ikut sama. Sebab tu, aku Irwan Shah. Okey, baik kelas. Ada yang boleh jawab soalan kat depan? Wah Irwan. Muka macam tahu jawapan. Nak cuba kat depan tak? Itulah. Waktu saya mengajar kat depan, awak tak nak ambil peduli. Awak tidur kat belakang tu. Wan, okey tak? Aku okey je lah. Iwan, kau okey tak? Macam penat dia. Kau buat apa kan semalam? Sampai kau boleh jadi macam ni. Kau dulu lain tau. Tak ada. Semalam aku training sampai pukul 7. Kau training apa Wan? Sampai pukul 7 baru kau balik. Bola sepak lah. Minggu depan kan ada tournament. Tak adalah Wan. Kita ni lagi berapa bulan lagi nak SPM Wan. Kesihatan kena jaga. Okey, semua kumpul. Hari ini kita akan buat larian 2 pusingan padam. Jaga tempoh kamu semua dan jangan terlalu lambat. Baik, Coach. Coach! Ambulans, Coach! Coach! Bangun! Okey, saya dah habis ambil tekanan darah awak. Irwan Shah, saya lihat tekanan darah awak ni tinggi. Tapi doktor, saya jaga makan, saya selalu bersenam, saya aktif bersukan. Kenapa boleh jadi macam ni doktor? Awak cukup tidur tak? Wan, ni dah malam dah ni. Kenapa tak tidur lagi ni? Kejap lagi bu. Jangan leka main telefon tu. Besok awak juga yang ngantuk nanti. Saya selalu tidur lambat doktor. Ramai orang fikir hidup sihat cuma tentang makan dan senaman. Tapi tidur juga penting untuk awak Irwan. Phone, game, media sosial tu semua tak salah. Tapi dia akan mengganggu kesihatan awak. Jaga diri baik-baik, okey? Kesihatan tu bukan tentang buat semuanya sempurna. Tapi bagaimana cara kita mengamalkan gaya hidup sihat. Wan! Aizat, Kau dah sihat dah? sihat alhamdulillah. Apa sebenarnya jadi kat kau ni? Aku tak cukup tidur hari. Aku selalu buka TikTok. Aku main game. Lepas ni Zat, aku janji aku tidur pukul 10. Lepas pukul 10 aku dah simpan telefon aku. Lepas ni kalau aku tengok kau orang dua 3 pagi, apa kau akan marah tak? Repot lah tak berani. Kau. Kau jangan sampai kau pula tak tidur.